Pengesahan permohonan. Pemohon perlu menyemak email yang didaftarkan semasa proses permohonan. Email ini mengandungi pengesahan rasmi permohonan faedah daripada perkeso. Jika terdapat dokumen tambahan yang perlu dimuat naik, pemohon boleh berbuat demikian dengan mengimbas kod QR yang disertakan dalam email tersebut. Pastikan semua dokumen yang dimuat naik di dalam format yang betul bagi melancarkan proses semakan oleh pihak perkeso. Seterusnya, pemohon boleh memantau perkembangan melalui menu rekod permohonan di portal. Terdapat beberapa status penting yang menunjukkan peringkat semakan permohonan. Draft, permohonan masih di peringkat pemohon dan belum dihantar. Daftar, permohonan telah didaftarkan dan menunggu semakan lanjut oleh perkeso. Dalam tindakan, permohonan sedang disemak oleh pegawai perkeso. Lulus, permohonan telah diluluskan dan sedang diproses untuk pembayaran. Tolak, permohonan tidak diterima kerana tidak memenuhi syarat kelayakan. Kuiri, pihak perkeso memerlukan dokumen tambahan atau penjelasan lanjut daripada pemohon. Selesai, proses permohonan telah selesai sepenuhnya. Untuk menyemak status terkini, klik pada menu permohonan faedah di portal. Sekiranya pihak perkeso memohon dokumen tambahan, pemohon boleh terus memuat naik melalui ikon tambah dokumen yang disediakan. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi talian khidmat pelanggan perkeso di 1300 22 8000 atau emailkan ke perkeso@perkeso.gov.my. Dengan itu, lengkaplah proses pengesahan permohonan.